Dah parking dekat sini. So ni adalah position yang saya rasakan nice untuk saya buat projek ni. Saya rasa nak buat dalam sempit. So saya plan untuk buat dekat luar, dekat sini. Dan hari ni barang-barang yang saya tunggu dah pun sampai. Ni di antara tool-tool yang perlu. Saya tengok si Nakai RWB pun pakai benda ni kan. So saya belilah benda ni. Yang ini adalah gergaji untuk potong body nanti. Yang ini kita pakai angin. Dan juga yang ni sander. Sander ni dia boleh sand dekat kawasan-kawasan yang mungkin fitment tak cun, boleh pakai benda ni. Tapi yang ini saya terbeli dua. Tak perasan pula masa order tu. Dah tekan dah tapi belum lagi beli. Add to cart je. Besok saya nak tambah dia punya ni, tertekan sekali dia punya body. So ada dua lah. Apalah ni kita simpan buat spare. So ni barang penting. Sebab dekat dalam kit ni dia bagi kita nut kat sebelah belakang. Jadi yang ni saya guna rebat nut. Nanti kita akan tanam dekat body. So senang kalau nak buka kemudian hari nak cat, nak wrap. Jadi dia boleh buka body kit tu. So saya tunggu benda ni. Ni paling penting dan dia dah pun dah sampai dah kat sini. Dan kita ada beli juga extra screw. Untuk serta-serta tempat yang dia bagi skru biasa saja. So ni pun dah sampai. Masking tape. Ini penting sebelum kita buat kerja. Saya akan masking dulu kawasan-kawasan yang terlibat dekat kereta ni. Dan ini, ni dia. Mata untuk tebuk body tu nanti masa nak masukkan rebat dengan skru. Ni pun dah sampai. Saya baru beli semalam ni. Dan lagi satu benda. Ni. Kompresor. Yang ni saiz besar sikit daripada kompresor yang saya dah ada kat sana tu. Sebab kompresor tu kecil. Sebab plan ni kompresor tu just nak run saya punya jack ni saja. Tapi bila makin hari saya pakai, banyak tool-tool yang menggunakan angin. Bila kita pakai dia cepat sangat bunyi dia punya motor tu. Sebab yelah tank dia kecil. So saya decide untuk ambil tank yang besar sikit. Sebab saya ni 50 liter kot. So yang ni boleh cover cepat sikit lah kalau buat kerja. Taklah bising dia. Saya rasa refill angin tu. Ni pun dah sampai. Sekejap lagi saya akan pasangkan barang ni. Dan ini juga saya tak jumpa dia punya grill. Patutnya kat tepi body kit ni ada satu part ni ada grill ataupun lubang lah yang patut kena letak mesh ni, wire mesh. Itu kakak beritahu saya kalau beli body kit daripada Jepun ni patutnya dapat. Mungkin dia selit-selit kat sebelah-sebelah. Tapi masa tu saya dah terorder benda ni. Lagi kita akan check balik. Kalau jumpa kita akan pakai yang original. Kalau tak jumpa saya akan pakai yang ni lah. Yang aftermarket ni saya beli kat Shopee je untuk cover kawasan kecil tu. So basically projek ni dah nak mula, InsyaAllah. Sebab agak sedikit sibuk minggu ni. Hari ni saya baru sempat tengok barang-barang yang sampai. Dan juga saya perasan dekat body kit ni dia orang belum tebuk lubang lagi. Lubang-lubang tu belum ditebuk lagi. So nanti sebelum kita fitment, kita masuk kat body, kita masking dulu. Dan kita akan tebuk dulu body lubang-lubang ni semua. Tebuk dulu mana-mana bahagian-bahagian mungkin dia punya fiber terlebih-lebih, kita sand dulu, bagi cun. Baru kita akan masuk dekat sana guys. Step pertama untuk kita mulakan pasang body kit Pandem ni guys, saya akan wrap bahagian-bahagian yang terlibat dekat JI Yaris ni dengan masking tape ni. Sebab kita tak nak bercalar. Saya tu baru start sikit je. Nampak tak tu? Baru start acu-acu sikit kita punya body kit tu dah start calar dah. Sebab yalah body kit tu fiber tajam kan. Jadi terbaik untuk kita masking dulu. So let's go guys. Guys, kita dah try masking satu bahagian ni. Dan kita dah try letak body kit ni sementara. Tapi ada benda tak kena lah guys. Bila korang masking, dia kacau lah komposisi mata. Tak nampak mana straight, mana sengit. So saya fikir lah, entahlah, cala pun cala lah. Kita buat balik selotip ni. Tak cantik. Dia mengganggu mata. So saya rasa tak perlu masking-masking. Buang masa. Dan juga membuatkan dia lagi susah. InsyaAllah kita boleh polish lah. Untuk install body kit ni guys, kita kena mulakan daripada lips depan ni. Lips depan ni just slot in je. Dia betul-betul ngam, fitment dia memang cantik. Lepas slot in ni baru kita akan start daripada kanan dan kiri fender pula. Saya tak screwkan apa-apa dulu. Saya biarkan saja dia tergantung ni supaya kita boleh adjust nanti. Untuk nombor plate ni kita buka dulu guys, supaya ruang nak buat kerja tu lebih senang. Kita nak preparekan side skirt first yang kita nak masukkan dekat belah depan ni.
Kita check balik. So far finishing memang cul lah, tapi kat sini ada sikit nampak ada fiber yang tak rata. Saya just pakai sander ni. Ini kita betul lah. Push. Guys, kita dah berjaya tebuk 1, 2, 3, 4, 5 lubang ni. Nampak gayanya lubang ni pun cantik. Memang ngam-ngam kat tengah-tengah. Dan kita dah test skru tu muat-muat masuk guys. So kita nak install first part dekat dalam kit ni guys. Fitting depan ni, dia nak sambung ke fender ni. Sebelum kita tebuk pada body, dia attach kat sini tau guys. 2 biji skru. Sini sambung kat tepi ni. Kalau ikutkan dia ada bagi skru, cuma dia pakai nut kat belakang. Jadi agak susah mungkin kita nak maintain. Jadi saya fikir untuk pasang rivet nut dua-dua ni, kemudian kita pakai Allen key punya skru untuk kita skru daripada dalam sebelah sini. So senang kalau nak cabut buka semua senang. So let's go, kita pasangkan ni guys. Okay guys, kita masukkan dulu rivet nut kita kat sini. Cantik guys. Sudah lekat. So kita dah boleh masukkan part ni. Kita skru daripada belakang sini. Ketatkan skru kat bawah ni. Ada satu dan sebelah belakang ni ada satu. So dua. Jadi sekarang ni kita dah cari fitment ala-ala yang cantik. Dan sebenarnya kalau ikutkan dah cun dah fitment dia. Memang original body kit ni memang cun guys. Cuma sebab kita tak masking, memang akan calar punya kiri kanan ni. Tapi sebabkan tak apalah, kita pun nak pasang body kit, nanti pun nak kena wrap balik. So sikit lah kita terpaksa terima lah calar sikit. So ni first part kita dah masukkan. Korang tengok guys banyak nak kena buang tau. Ni bahagian ni nanti ni semua nak kena potong ni guys. So next kita akan naikkan bahagian ni pula. Bahagian ni dia ada penyambung juga dua kat sini. Jadi saya akan repeat benda yang sama, pakai rivet nut, dan kita akan sambungkan ke bahagian yang next part untuk fender ni guys. Fender ni dua. Jadi bila nak buka bumper kat sini nanti kita boleh detach. Jadi masa nak turun bumper tak perlu nak buka sebelah sini. So pendem dia buat, dia pisahkan dua bahagian ni. Atas ni sama macam tadi guys. Pakai rivet nut dulu. Ni benda ni jangan tekan kuat-kuat sangat guys, sebab dia boleh pecah. So agak-agak lah dia dah cantik. Dia tak bergerak. Kalau pusing ni pun dah okey lah. Dua-dua kiri kanan kita pakai sama. Kalau ikut size ni saya pakai M5 ni size guys. Saya tu beli M6 banyak. Untuk kat body saya tak standby M5 ni. So M5 ni saya tengah order. Untuk M5 nut, rivet nut ni, sebab dia ngam-ngam dengan OEM yang pendem dah tebuk kan untuk korang. Kita move ke bahagian sebelah kanan pula guys. Sebelah kiri tadi kita dah masukkan. So sama juga, kita kena tebuk lubang untuk setiap bahagian yang diorang dah letak, sediakan ni untuk kita masukkan skru nanti. Di sini pun sama, kita tambahkan rivet macam sebelah sana juga. Masukkan rivet nut dulu, kemudian kita pasang nut untuk lekatkan dia. Next kita nak masukkan kanat depan ni. Dari satu ni side dia, ni yang buatkan body kit pendem ni garang guys. Dia punya kanat depan ni memang saya punya part yang paling saya suka sangat dekat body kit ni. Jadi untuk sambungkan dia ada bagi dua lubang kat sini dan sini. Yang ini pun sama, saya akan gunakan rivet nut juga. Senang untuk kita cabut dan buka. Cuma belah belakang ni agak kecil sikit. Kita kena tebuk dulu untuk masuk rivet nut M6 yang ni. So kita akan masuk kat sini 2 biji dan kita terus boleh pakai nut yang pendem sediakan. Kita masukkan dia punya rivet nut kat tempat kita dah tebuk tadi, slow-slow. Okay, sebelah sini pun sama guys Test dulu bahagian kanat depan ni. Pakai skru yang dia bagi. Pendem dia dah sediakan guys dia punya skru ni. Dan untuk buat body kit ni, korang kena make sure semua skru-skru kena pakai yang high grade stainless steel guys. Tak nak dia karat. Kalau beli yang murah-murah, takut bila dah cantik-cantik semua karat. Saya pernah kena dulu masa buat R8. Skru tu berkarat, memang tak lawa guys. Fitment ni lari sikit guys. So sekarang ni kita kena sand sikit sini sebab dia sangkut dengan body ni. Kita kena buang bahagian sini sikit supaya pigment tu boleh masuk ngam-ngam kat sebelah situ. Dapat fitment yang cun, dia dah tak sangkut lagi.
baru nice guys. So, perlu untuk kita adjust sikit-sikit lah, very minor lah adjustment dia. Dia ada bagi satu SPC cutting ni. Yang ni untuk sebelah tepi, sebelah sini. So sebelah sini ni kita skrukan dia, ada 1, 2, 3, 4 skru. Okay guys, sebelah kiri kita dah berjaya masukkan 3 bahagian. Dia punya kanat dah masuk, kemudian dia punya fender tepi dan juga dia punya ni. Dia punya bahagian apa nama tu, sirip tepi ni, dan sambungan guys. Sebelah sini ni dia tak lari banyak. Bahagian sini kena trim yang sangkut kat sini ni. Kemudian sebelah sini sikit dan juga sebelah sini ada sikit. So dah settle lah ni. Yang ni pun sama kita tebukkan lubang besarkan sikit, masukkan rivet nut, dan kita pakai original screw kan. Ni untuk bahagian tepi dia guys. Material lain yang ni SPC. Macam sebelah sana juga kita akan nutkan dia. Ini lubang yang pertama kita nak tebuk dekat bumper original GR ni. Ini menakutkan guys. Tapi walau macam mana sekalipun, kita dah start. So benda kita dah start, kita kena habiskan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dia dah calar dah guys. Tengok sikit. Lubang yang pertama untuk proses conversion GR Yaris ni pada body kit Pandem guys. Untuk depan ni saya tak pakai skru asal sebab bagi saya, sebab di plastik, so kita pakai skru macam ni, senang. Lepas kita secure bumper depan dengan skru, sebelah tepi kita kena buat fitment. Jadi saya gunakan skru biasa dulu untuk secure dia punya position. Ini kita tanda dulu sebelum kita buka balik. Sini tanda dulu. Nak stretch marking kat sini, so tak nak dia gerak, so kita letak dulu satu skru guys. Untuk kita tebuk dia punya rivet nut, kita cabut dulu bahagian ni guys. Ni kita keluarkan dulu. So yang ini nanti kita kena keluarkan, baru boleh buat rivet nut kat semua lubang-lubang yang kita dah marking tadi. Lubang kedua ni ni hasil dia lepas kita masukkan rivet nut. Lepas tu baru kita akan masukkan balik part-part tadi guys. Masukkan balik part-part yang kita cabut tadi, kemudian kita skru semula pakai skru yang diorang dah bekalkan. Kemudian guys, kita ulang balik proses yang sama ke bahagian yang sebelah kiri pula. Sama guys, kena tebuk lubang, kena pasang rivet nut, lepas tu kita secure semua skru-skru dia. Guys, bahagian depan kita dah selesaikan, semua dah rivet masuk. So basically depan ni semua kita dah skru dah. Sudah selesai lah. Lepas settle je saya siapkan bahagian depan guys. Kita ada artis undangan guys. Ni dia Narok. Siapa tak kenal Narok? Terima kasih lah Narok. Malam-malam pun dia sampai. Dia tengok saya punya story. Dia tengok saya tengah fitting body kit ni. Dan saya pun share tak ada experience langsung pasal body kit ni. So Narok datang, dia bantu saya, ajar saya macam mana nak masukkan body kit ni. Rupanya guys, kita tak boleh nak start daripada depan pergi ke fender, ke bawah, tak boleh. Sebab Narok share kat saya, kena buat daripada depan sampai belakang. Sementara kena pakai skru ni dulu. Skru tebuk dinding ni. Lekatkan dulu
body kit tu supaya alignment dia semua cantik. Baru last kali kita boleh finalkan, baru boleh screw pada body. Sementara memang kena tape dan juga screw. Kalau korang tengok guys, memang menyakitkan guys. Saya pun tak sangka guys, saya sanggup tebuk kereta saya dengan skru dinding ni guys. Korang tengok pun berderau, sakit, pedih, luka tak berdarah. Ada yang komen kata, oh dia punya kepedihan dia menusuk. Saya lagi rasa menusuk. Nasib baik Narok ada memberi kekuatan untuk saya tebuk, untuk saya lubangkan body GR Yaris ni guys. Once kita dah start guys, tak ada jalan untuk berpaling. Dah tak ada kata dua dah. Body pun dah berlubang. Kita kena teruskan. So lepas kita fitting sebelah kanan, kita fitting juga sebelah kiri. Macam sama juga. Lepas dah dapat alignment yang cantik, kita just gunakan skru dinding ni untuk lekatkan dulu sementara. So ni semua sementara. Selesai buat kiri kanan, kita pergi kepada spoiler pula. Ini part yang paling saya suka, bahagian yang paling seksi dekat Pandem body kit ni guys. Korang tengok, dia dah masuk je spoiler guys. Terus berubah wajah GR ni guys. Ini buatkan dia lebih panjang, lebih handsome dan sempurna. So spoiler ni guys, kita just letak saja dekat atas spoiler asal dan skrukan dekat kiri kanan. Sementara kita pakai dua skru dulu. Kemudian ada dua kanat kiri kanan, yang ni kita sambungkan saja pakai skru. Dan yang last sekali, bahagian depan diffuser, ada satu plate diffuser yang kita kena sambungkan dan buatkan body ni terus lebih nampak wide dan complete dengan diffuser ni guys. So inilah hasilnya selepas kita buat fitting. Bukakan bahagian fender ni, kita trim balik. Lepas tu kita akan masukkan rebate nut satu persatu guys. Kita buka balik guys yang tempat kita dah screw tu. So bahagian-bahagian ni nanti kita akan pakai rebate nut. Kita dah tambahkan satu lagi screw kat sebelah atas ni. So kita dapat alignment yang betul-betul ngam. Tepi sini pun kalau tengok dia dah cun. Tinggal satu tempat lagi untuk fender tepi ni. Kita kena angkat dia sikit untuk dapat dia punya lekuk ni. Untuk dapat lekuk ni kita kena angkat balik. Angkat, dan kat sini kita kena ikut garisan dekat skirting ataupun side skirt original ni. Lepas korang dah dapat alignment tu guys, kena ambil satu skru tajam macam ni. Skru ni dia provide sekali dekat dalam kit tu. Ataupun kalau tak ada ni sebenarnya skru rumah je. Skru biasa tebuk dinding, tebuk besi tu kan, tebuk pagar ke, sama guys. Korang kena align betul-betul permukaan ni. Bagi semua tempat ni tu smooth. Baru last sekali. Ini pun kalau korang tengok sini, korang kena tengok juga kat sebelah atas tau. Sebelah atas dan juga sebelah hujung sana, nak tengok betul tak dia punya alignment ni. Last sekali baru kita tebuk. Sebab sebelum ni kat depan ni saya tebuk dulu. Sebelum kita buat final alignment ni, dia ada sikit lagi guys. Macam nampak tu, kalau saya dah tanda warna hitam tu kan, nampak dia dah lari sikit. So bila confirm tempat ni, baru kita tebuk guys. Untuk bahagian plastik ni, saya perlukan rebate nut untuk lekatkan dia sebab plastik tak lekat. Tapi bila dah sampai ke fender besi, bila saya tebuk lubang ni guys, saya terus masuk skru, dia terus gigit lah guys. Kuat tu. So rasanya tak perlu lah nak pakai rebate nut kan. Bila tak pakai rebate nut, ada satu kelebihan dia, dia dapat full touch body. Kalau kita pakai rebate nut ni, dia ada sikit ruang masa kita kelam rebate tu. Belah belakang tu ada ruang kan. Bila ruang tu dia jumpa dengan body kit, dia akan ada sikit very small gap lah macam ni. Jadi kat sini saya nampak macam tak perlu pakai rebate nut.
Apa korang punya komen guys? Cuba korang komen sikit. Perlu saya pakai rivet nut ataupun saya tu screw je kat body ni macam ni. Sebab body ni pun besi, so dia boleh create thread sendiri dan dia gigit kuat lah. So far memang solid lah. Ni saya dah pening dah. Tapi tak apa, sebelum saya masuk rivet nut, korang mungkin ada yang pakar dekat dalam ni, boleh bantu saya. Option yang terbaik, perlukan rivet nut ataupun saya terus screw je Allen key yang diberi ni terus pada body ni. Sebab benda tu possible, dua-dua possible guys. Okay, komen kat bawah. Terima kasih guys. Fitment yang kita dapat memang ngam-ngam. Dan sekarang ni saya tak pakai rivet, semua melekat. Memang kuat. Tadi kat sini je saya ada trim sikit belakang ni, sebabkan dia punya fiber, dia punya resin lebih sikit, kita dah buang. Pun dah dapat fitment ngam guys. Gap dia pun tak begitu besar lah. So ni hasil untuk sebelah tepi. Kita akan continue daripada depan ni turun bawah dan terus tarik ke atas. Kita move ke bawah pula yang ni. Sebabkan skru ni pun kecil, lubang ni pun kecil, nak pakai skru ni macam tak cantik, skru dinding ni. So saya rasa kita pakai rivet, tapi kita pakai yang M4 je, kecil je, saiz kecil. Guys, untuk bahagian fender depan, tepi pun kita dah settlekan. So far untuk depan dah solid lah. Sekarang ni kita nak buat sebelah tepi pula dan sebelah belakang. Selesai dah kita buat fender depan ni. So hari ni saya punya target untuk siapkan skirting pula sebelah tepi ni, bawa ke sini. Dan sebelah sini ni, sebabkan skirting ni plastik, jadi kita kena buat rivet nut. Dia tak boleh gigit terus macam dekat body. Yang depan tu sebabkan fender tu besi, jadi saya tak perlu pakai rivet nut pun, dia lekat skru tu memang kuat gila. Yang ni saya dah cuma tadi, dia tak boleh, dia loose sebab dia plastik. So yang ni kena buat rivet nut, macam dekat bumper lah, sama sebelah tepi. So besi lubang dia memang agak cantik sikit lah, sebab tu kita boleh pakai untuk thread. Tapi plastik ni memang lembut, jadi memang kita kena buat thread nut. Korang tengok ni guys ni akibat dia. Bila body ni tak smooth, tak rata dia punya finishing dia. Yang ni kita kena touch up balik ni guys. Sebab tu saya lepas buka, dia tengok balik ada kawasan-kawasan macam ni. Maksudnya dia tersangkut. Macam tu kan, dia tersangkut. So yang itu semua kita kena sand balik kan ni, untuk saya smoothkan balik permukaan yang terlebih tu. Untuk yang papa. Semua nut kita dah masukkan dah. Sini pun dah masuk. So far fitting semua cantik. Cuma dekat sebelah sini agak mencabar sikit. Dia punya bahagian tepi ni guys, dekat dalam tu dia dengan besi body rapat, sangat-sangat rapat. Jadi kalau nak masuk rivet tak boleh. Saya pun dah tersilap, dah tebuk besar. So memang tak nak kena masuk rivet. So sebenarnya bahagian ni kena cari jalan lain. Mungkin kena pakai skru biasa saja, tak boleh pakai rivet. Bila pakai rivet, korang kena buka dulu tepi. Tadi saya dah buka dah. Tarik dulu bumper keluar, bagi ada space antara besi body dengan bumper. Lepas tu baru tekan rivet tu. Bila dah masuk rivet, skru kena potong lah, pendek saja macam ni, baru boleh masuk guys. Kalau tidak, masa korang skru, bumper ni akan tertolak keluar. Okay, so ni cantik, ngam. Puasan dalam kit ni, rupanya dia ada bagi satu lagi jenis skru macam ni.
Dan saya rasa skru ni ngam-ngam ada 8 untuk 4 ni guys. Nak bergerak ke bahagian fender pula. Lepas buka, bila tengok balik kesan tebukan body ni guys. Wih, guys, ada boleh ngiga malam ni guys. Sampai ke tulang nyilu dia. Korang tengok ni body ni, panel ni, kalau nak tukar, dia tak ada jual fender tau. Dia kulit dia ni sampai pada bawah, bawa ke tepi, sambung ke sini, sampai dekat pillar ni, sampai depan ni guys. Sini. Ni one set panel ni. Sebab tu bila dah buat white body ni, memang tak ada jalan pulang. Sakit guys, salah buat fitment, sikit lari. Wih, kalau dinding rumah boleh simen guys, kalau macam ni macam mana pedih guys. 2 lubang kat situ. Kita nak trim sikit tempat-tempat yang terbonjol ni. Nampak ni, dia calar dekat sini, calar kat sini, calar ni, tempat-tempat yang dia punya fitment tu ternaik sikit. So kita kena sand balik. Dan tepi tu ada lubang. Lubang tu kita kena letak grill. Nanti kita akan letak wire mesh kat situ untuk cover lubang tu. Kit ni dia tak datang dengan jaring ni. Jadi ni saya beli sendiri kat Shopee. So kita kena potong nanti, masuk kat tepi ni guys. Kan dekat lubang-lubang dia dah siapkan cangkuk tu guys. So cangkuk tu kita masukkan lubang mana yang ngam, dan kita potong balik ikut bentuk bahagian yang kita nak cover ni guys. Selesai je kita masuk ke wire mesh tu guys. Kita teruskan lagi dengan proses tebuk menebuk. So kali ni kita akan bergerak ke bahagian fender belakang ni. Untuk ujung sekali kita perlukan rebag nut sebab dia terkena pada bahagian bumper. So bumper ni plastik, kita kena rebag sebab dia tak boleh lekat. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bagi cadangan, yang menjawab saya punya persoalan dalam video sebelum ni. Saya tanyakan antara nak guna rebag nut ataupun terus direct pada body. Untuk sementara waktu, saya akan terus letakkan nut ni pada body. Akan datang insyaAllah lepas semua dah stable, dah selesai, baru kita akan buat rebag nut semula. Untuk sebelah belakang saya terus siap-siap pakai rebag nut. Untuk kat belah body pun saya terus siap-siap pakai rebag nut guys. Betul macam kawan cakap guys, kalau kita terus screw pada body, kemungkinan besar untuk loose tu ada. Rebag nut adalah option yang baik, tapi disebabkan ada juga cadangan untuk saya pakai screw lain, screw titanium, screw slayer tu, ini pun saya akan buat dalam projek seterusnya. Saya dah kita settlekan sebelah skirting dan juga fender belakang ni, semua dah masuk screw dah. Cun-cun semua guys. Fitting pun kita dah buat. Tempat-tempat yang terlebih semua dah sander balik. Yang sangkut semua macam kat sini kan, kita kena sand sikit. So yang sini saya gunakan rebag M3. Yang ni M4 terpakai untuk lekatkan pada body. Yang ni pun kena pakai rebag juga 2 untuk lekatkan sebelah atas ni. Dan yang ni belum lagi. Yang ni saya akan buat fitting kiri kanan supaya balance. Yang sebelah sini kita ulang balik proses yang sama. Ni baru je saya settlekan. Bersihkan lagi. Okay, sebelah sini pun dah selesai guys. Daripada depan kita ulang balik step yang sebelah sana. Buat balik tepi semua, fitment dah cun, masuk grill besi tepi tu. Yang paling penting kat sini, kat pump minyak ni, make sure alignment dia sama. Kat sini saya beritahu tadi, kalau daripada depan sengit, kat sini korang takkan dapat fitment macam ni. Ni paling penting. Sebab tu kena pasang semua body panel dulu. Sementara pakai skru dinding tadi tu. Yang sebelum ni, dalam video sebelum ni, ada ramai juga tanya saya, bang takkanlah pakai skru dinding bang, tak cukup modal ke pakai skru dinding. Tak guys, saya takkanlah pakai skru dinding tu. Itu sementara. Yang kita pakai apa dipanggil ni, Allen key nut yang dibekalkan sekali dengan kit tu. Cuma skru tu sementara sahaja untuk kita buat fitment. Yang ni semua kita dah cabut dah, skru dinding tu dah gantikan dengan Allen key ni. Dan yang ini kita ada sand sikit. Kalau tidak sangkut ni, nampak tu body dah calar tu. Letak sebelah sini dia tak boleh lekat. Dia jadi meleding, tengah ni terlebih. Biasalah, walaupun macam mana pun kit tu mesti akan ada margin error sikit. Dan itu kita kena trim manually lah. Jadi saya dah buang tu. Dah cantik dah, fitment dah cun. Kiri kanan depan semua dah selesai. Tinggal satu part lagi, bahagian spoiler. So spoiler ni datang dalam 3 piece. 1, 2, dia punya pemegang kiri kanan dan juga wing dia tengah ni. Lepas tu dia ada 2 tiang kat sebelah belakang ni. Jadi untuk sebelah wing ni,
Sebelah kaki dia ni, dia akan ikat pada spoiler original. Yang ni. Bila kita buat, kita kena tebuk lubang guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skru yang pegang spoiler ni guys. Sebab spoiler ni dia akan ada downforce yang agak besar untuk GI Yaris ni. That's why dia punya spoiler perlukan skru yang solid. Dan ni kita kena pakai ribat nut. Dan juga dia ada 2 tiang lagi untuk support. Kalau tak memang terbang lagi spoiler ni. Lepas kita tebuk lubang, kita dah tahu kat mana nak letak rivet nut tu. Kita kena cabut balik spoiler ni guys. Ni tempat-tempat yang kita dah tebuk tadi. So kat sini kita masuk rivet nut. Sebenarnya spoiler ni pun tak kuat. Dia just attach sikit je kat body. Sebab tu mungkin pendem dia buat tongkat tu. Saya pun mula-mula pelik kenapa nak sampai bertongkat. Dan mula-mula terus terang saya cakap tak nak pasang tongkat ni bila tengok dalam gambar. Tapi bila dah sampai, besi ni memang solid gila. Dengan dia punya bahagian ni ada sempat untuk kita refill dia punya grease. And then dia boleh play around kiri kanan, boleh pusing-pusing. So dah support utama sebenarnya untuk spoiler ni. Sebab dia akan duduk atas bahagian ni. Ni pun kita kena tebuk nanti. Kat bahagian spoiler ni, kita kena besarkan lubang tu untuk ngam dengan saiz nut yang kita nak pakai. Bahagian ni saya pakai nut yang sama juga kat body, saiz M6. Untuk 3 ribat ni tak ada masalah. Ni boleh masuk ngam-ngam. Tapi kita ada masalah kat 2 bahagian ni. Sini sebab ada kena bahagian kaca sikit. Belakang dia, yang sini pun dia tak cukup tinggi untuk ribat tu. Jadi apa saya buat guys, saya trim sikit bawah dia ni bagi dia boleh masuk. Boleh kita paksa sikit dan kita boleh try tarik ribat tu. Yang ni berjaya. Tak try yang ni pula. Yang ni ada masalah sikit sebab nampak tu ada line tu. Itu adalah kaca body ni. Yang ni kalau kau nak tebuk, memang kena hati-hati guys. Kalau terlebih boleh berderai kaca. Finishing bahagian spoiler ni dia tak begitu kemas. Mungkin sebab banyak part yang pendem sambungkan. Jadi kita kena manually, kena trim sendiri. Lagi-lagi bahagian kawasan-kawasan yang bersambung ni. Saya gunakan sander ni untuk sand dan smoothkan bahagian-bahagian yang bersambung. Kemudian guys, kita pasangkan spoiler ni dekat tempat yang kita dah letakkan ribat nut tadi. Kita screwkan semula. Dan kita kena adjustkan kaki dia guys. Ini korang kena adjustkan supaya bahagian spoiler sebelah kanan ni dia align dan dia tak tersangkut dekat cermin. Dan kita masukkan semua skru-skru. Ada lebih kurang 10 skru. 5 sebelah kanan, 5 sebelah kiri. Dan kita ketatkan sebaiknya guys. Sini yang kita ada masalah tadi sebab dekat dengan kaca ni. Dan ni kena make sure skru ni kena pendekkan dulu. Tak boleh pakai panjang, takut kena kat dalam. Nanti gerak-gerak benda ni, kaca boleh pecah. Dan yang terakhir guys, bahagian tongkat belakang ni guys. Untuk tongkat spoiler ni, korang boleh adjust ikut kita punya taste lah. Saya nampak ada banyak gambar-gambar dekat online. Diorang punya setup ada yang suka sengit ke tengah, ada yang dia buat kepak. Tapi saya decide untuk setup dia straight, betul-betul 90 darjah tegak palang ni. Saya gunakan timba air untuk make sure kedua-duanya berada di garisan yang lurus. Kemudian kita start tebuk lubang. Untuk buat lubang guys, saya juga linekan atau balancekan kiri kanan supaya jarak dia antara body dan juga bracket ni sama, nampak lebih teratur dan kemas. Pas rasa memang betul-betul dah cantik alignment dia, baru saya start tebuk lubang. Bahagian ni guys dia plastik, so saya decide untuk pakai ribat nut juga. Saya takut dia tak kuat, jadi kita gunakan ribat nut dan juga skru saya sendiri sebab saya nak saiz yang lebih kecil. Kalau tembuk yang saiz M6 tu besar sangat, so saya pakai M4 saja supaya lebih kecil kawasan kita nak tembuk. Kita masukkan ribat nut, kemudian kita ketatkan semua skru dan selesai dah. Hampir seluruh bahagian body ni kita dah selesaikan dan dah pun kita skrukan. Selesai sudah kita punya proses pemasangan body kit pendem dekat GI Yaris ni. So far alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tak ada masalah yang timbul kecuali saya ada tersilap tebuk kat belakang tu. Tapi that one very small issue lah. Kita pernah selesaikan. So yang korang nampak ni adalah hasil
lepas kita lock semua skru. So skru-skru dah dipasangkan, spoiler kita dah letakkan, cuma kat belah bawah tu je saya masih lagi biarkan, sebab tu nanti saya akan ada benda yang saya akan tambah dekat situ. So saya tak lock lagi. Yang lain semua settle guys. Korang tengok view ni guys. Ui. Inilah view paling seksi kat GI Yaris ni bila pasang pendant body kit. Korang nampak tak? Spoiler dia duduk macam tu, dah macam mentadak mentadu guys. Pas mat. Puas hati guys. Ini benda yang tak akan menyesal guys. Speechless dah, tak tahu nak cakap apa. So next, apa yang kita akan buat? Ada beberapa benda besar lagi yang kita belum selesaikan. Antaranya rim. Hari ni, petang ni saya nak pergi cari tayar untuk masukkan kat rim. Lepas tu ada satu event yang sangat besar untuk kita potong fender tu. Kalau korang tengok daripada sini, nampak tak? Masih ada lagi warna merah tu. Warna merah yang dalam fender tu kita kena buang. Kita kena bagi laluan untuk tayar keluar masuk dekat dalam fender baru, cutting baru. Dan next, kita nak masuk colour guys. Ada ingat kit saya ataupun modification ni warna hitam merah macam ni? Tidak, jangan risau. Ini semua masih lagi baru sampai daripada kilang. Tak ada colour lagi. Colour kita akan masuk lepas semua proses ni selesai. Saya akan masuk colour. Kita nak bergerak menuju kedai tayar. Saya dah jumpa dah tayar yang size yang saya nak. So jom kita pergi sana, tengok macam mana dia punya fitment guys. Dah 2 biji dapat. So lagi 2 biji belum sampai lagi. Brand lain 2 biji. Oi, susah betul tayar ni guys. Ni pun brand made in China punya tayar. China pun China lah. Kita jalan dulu asal ada tayar. Nanti dah setup complete baru kita fikir masuk semi-slick. Tapi tengok gaya cantik juga dia punya bunga. Ni macam Michelin punya bunga tau. Nice juga. Tengok compound pun macam cantik. Siapa yang pernah pakai guys tayar China ni? Cuba komen sikit. Harga pun berbaloi. Ya, ni lagi 2 biji guys. Ni brand lain pula, sebab yang brand tadi tu ada 2 biji saja. Sama 275, 35, 18. Yang saya tunjuk tadi tu 19. Tu dia orang salah buat turun tadi. Nak masukkan tayar ni ke dalam GI Yaris ni guys. So kita tengok macam manakah hasilnya lepas kita tukarkan tayar ni guys. Sekarang ni fitment dia memang tak cantik sebab dia ke dalam. So nanti tayar rim ni memang custom untuk sizing ni. Tapi saya tak pernah try lagi. Harap-harap dapat fitment yang cun guys. Jack pun baru keluar daripada kotak guys. Thank you to ZNS Automotive. Dia orang yang banyak supply saya punya barang-barang keperluan untuk bengkel. Di antara jack yang padu, memang solid dia punya build quality guys. Dan dia low profile, sesuai untuk kereta lowered. Baru mesh guys. Belum ni memang tak kena langsung sport rim lama tu. So inilah setup yang saya bayangkan dalam saya punya otak selama ni. Memang cun gila. Dia punya fitment pun cantik. Cuma mungkin tayar dia agak besar sikit. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Dia try pasang sebelah belakang pula. Cantik guys, ni hasil guys untuk sebelah belakang. Memang cantik dan sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Dan fitment sebelah belakang memang cun gila. Ngam-ngam dia punya offset dia. Cuma sebelah depan mungkin ada sebesar sikit. Saya sangat puas hati dan ini adalah visual yang selama ni saya bayangkan. Concave tu buatkan white body ni nampak lebih garang guys. Problem dengan nut ni guys. Original nut daripada Toyota ni, dia punya fitment lain sikit. Sebab original rim dia flat tau. Jadi dia flat, nut dia pun masuk terus flat. Tapi bila rim ni yang kita buat ni, dia dah pakai aftermarket punya style. Ada bentuk cone sikit kat dalam untuk kita masuk. So nut saya tengah tunggu on the way daripada Kajang. So saya baru dapat kan. Nasib baik ada stok. Sampai dah kita punya lock nut. Yang ni daripada Race. So ni dia siap sekali dengan ada 4 biji bunga special lah untuk lock dia lah. Dan dia ni nut normal. So jom kita nak masukkan. Ni yang saya cakap tadi tu, sebelah belakang dia ni ada lekuk sikit.
So yang ni saiz dia kecil sikit. Dan yang ini besi guys. Saya tak ambil yang aluminium sebab sebelum ni saya ada pengalaman buruk dengan aluminium. Pecah. Jadi sejak daripada hari tu saya dah ban dah lock nut ataupun skru tayar saya tak pakai dah. So yang ni dia fully besi. Ni saiz kecil sikit. Tak silap saya ni 22, yang ni mungkin 18 kot. Yes, 18. Okay, jom kita try masukkan. Ni dia punya lock nut dia. So satu ni bunga dia special lah. Saya sebenarnya tak suka dia pakai bunga special ni. Kalau tertinggal dia punya bolt ni, problem betul. Tapi dia dah datang sekali, kita gunalah dia. Corak dia ni memang ngam-ngam untuk dia saja. So dah pakai yang 4 biasa, satu kita pakai yang ni. Kita ketatkan balik pakai tangan. Pakai mesin tu sebab saya takut nanti cat dekat rim ni terkopik. Dan untuk info guys, nut tayar ni diguna saiz M12 1.5 diameter. Jauh lebih kecil daripada yang original tapi lebih cantik lebih fitment dia. Selesai dah masalah nut tu, jadi saya akan teruskan untuk tukarkan tayar yang sebelah kiri pula. Ulang je balik proses yang sama. Susah pun nak tukar tayar ni guys. Bila fitment dah cun, dah boleh masuk, saya pun dah senang hati. So lebih kurang dalam tak sampai 20 minit kita settle tukarkan ke 4 tayar. Cantik gila guys, dia punya hasil dia memang sesuai dan sempurna dekat saya punya mata. Cuma sekarang ni saya ada satu masalah baru. Ketinggian pula menyakitkan mata saya guys. Kelebaran dah cantik, cuma belah depan ni mungkin saya rasa kalau kita dah loweredkan akan sangkut. Ini lepas dah siap semua, saya rasa saya kena try cari tayar kecil sikit. Sebab tayar ni agak lebar dan nampak gaya ni dia akan sangkut dekat fender atas tu. Dan next ni kita kena cari adjustable. Sebelum saya terlupa guys, saya nak share satu perkara. So saya decide untuk buat projek Panda body kit kat GR Yaris ni, ada satu masalah yang saya hadapi. Cari rim size untuk setup ni memang susah. Saya pernah tanya orang yang pernah buat kereta ni, pun dia tak sudi nak share sizing yang diorang pakai. Sampai ke Jepun saya tanya, pun diorang tak ada share guys rim yang muat ataupun perfect untuk kit ni. Kebanyakan setup pun diorang pakai spacer. Jadi hari ni saya nak share kat korang apa dia punya spek, supaya kalau korang decide nak masuk body kit Pandem dekat GR korang dah boleh order rim siap-siap. So, cari spek yang sesuai. So spek ni saya ambil 18 inci dengan 9.5 JJ. Kemudian ET dia negatif 10 untuk saya dapat efek concave ni. Ni akan bergantung berdasarkan design yang korang pilih. Tapi apa yang saya nak beritahu korang, dengan setup ni dia punya clearance sangat cantik, tak ada sangkut apa-apa arm ke ataupun brake. Sebelum ni saya pernah dimomok-momokkan kalau ambil rim salah, disangkut dekat kaliper, sangkut dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya lah, dekat arm semua. Tapi alhamdulillah setup ni tak ada sangkut. Itu yang sebenarnya saya sangat-sangat takut pada awalnya. So far semua okay guys. Cuma kalau korang nak buat atau ambil rim lebih besar lebih baik, sebab kat mata saya 18 ni agak kecil. Kalau dapat setup 19 atau 20 mungkin nampak yang arch tayar ni akan lebih penuh, lebih solid. Cuma saya nak balance antara wide body dan juga masih boleh layan performance dia. Jadi kita ambil rim yang lebih besar, korang kena expect berat yang lebih. Mungkin akan ada sedikit penurunan dekat dia punya performance. Apapun setup ni saya rasa sesuai. Sober dah sampai semalam. So sementara ni saya akan gunakan SKS dulu. Belum kita fikir kalau nak pakai Esas. Untuk projek kali ni saya tak gunakan scissor lift, cuma gunakan stand juga jack. Korang pun nak buat DIY boleh. Ni dia punya absorber yang original. Dia ada 2 nut dekat atas ni dan ada 1 nut kat belakang ni untuk keluarkan absorber. Dan spring dia berasingan dekat sini. So untuk spring kita kena longgarkan dan buka dia. First step, kita longgarkan skru yang pegang absorber ni. Sebelah atas ada 2 skru. Space kawasan agak limited, so kena gunakan power tool untuk mudahkan kerja. Bahagian ni susah guys, sebab dia sempit, nak pakai power tool pun tak muat. Jadi kita kena pakai manual sepanah. Slow-slow longgarkan dulu skru ni. Tolak slow-slow. So ni absorber asal, original Toyota. Kita pergi keluarkan. Step seterusnya kita kena keluarkan spring. Di proses ni korang kena tahan arm ni menggunakan jack. Jack ni perlu guys dalam projek ni.
Sangat berguna untuk semua step. Saya gunakan gun je, just tembak slow-slow dan keluarkan nut dia guys. Lepas tu slow-slow release jack ni supaya spring tu turun. Kita squeeze sikit, tarik dia keluar. Kalau tak boleh kau kena pusing-pusing sikit. Kalau tak boleh kena umpil sikit. Dah keluar dah spring OEM GI Yaris ni. Dan juga getah di sebelah bawah ni. So, getah ni kita kena pakai balik ni. Kecil atas dan bawah dia getah. Getah yang original tadi tu, yang kita cabut tadi sebelah atas tu, masukkan balik kat sini. So ingat dia punya adjustable di sebelah atas dia bukan sebelah bawah, dia sebelah atas yang. Getah yang ada kat sebelah bawah ni pun kita guna balik yang original daripada Toyota tu. Kita biarkan je yang atas tadi, centerkan balik, kemudian slowly kita pump balik jack untuk dia naik. Bila spring tu dah masuk dekat tempat dia, boleh masukkan nut balik sebelah bawah dan ketatkan pakai power tool. Ada 2 biji yang dikekalkan. Yang ni kita kena letak sebelah sini satu dan sebelah luar dia satu. Original washer kena letak juga sebelah luar dekat dengan nut ni. Okey, masukkan ni dulu kat sebelah belakang. Ni dia punya tempat untuk gantung absorber ni. Ada kat sini, kena slide in lubang ni. Masa awal-awal saya lupa guys nak buka yang belah atas ni. Bila kita tak buka arm sebelah atas ni, kita tak boleh nak masukkan absorber ni. Sudah buka, baru boleh slide in absorber ni. Okey, masuk dah. Okey, masuk ni. Kemudian kita ambil dia punya washer yang dibekalkan sekali dengan kit tu. Yang ni masuk dulu. Dan bawa masuk washer yang original, baru masuk dia punya skru guys. Untuk nak lock 2 skru kat atas ni, kena jack dulu supaya level tu naik atas, baru boleh ketatkan guys. Kita teruskan untuk beralih ke sebelah kanan pula. Malam agak lambat juga sebab manual yang diberikan ni agak confusing sikit. So saya ada start kat beberapa tempat. So hari ni saya rasa lebih laju sikit lah sebab kita dah faham dah dan dah tahu mana nak kena buka. So next kita pergi ke sebelah sini pula. Dengan pengalaman semalam yang sangat mencabar, so saya rasa hari ni lebih mudah. Lepas buka tayar, kita kena tahan arm ni pakai jack. Lepas tu, kita just buka skru sebelah atas ni. Semalam kita tak buka, jadi dia agak susah. Kita buka arm yang sebelah atas, lebih mudah kita nak keluarkan absorber tu. Kita buka skru yang sebelah bawah, pegang arm bawah dan juga spring. Lepas tu, kita longgarkan skru yang sebelah belakang ni. Yang ni memang kena pakai manual, tak boleh pakai power tool sebab kawasan ni sempit. Kemudian seterusnya kita longgarkan skru sebelah atas, ada 2. Jadi kita pakai power tool. Perlahan-lahan korang tolak absorber ni ke bawah. Dan sebelah bawah tu korang tolak dia ke dalam. Kena agak keras sikit, korang kena goyang-goyang dia dan keluar guys. Lepas kita keluarkan je absorber yang OEM ni, kita terus masukkan absorber HKS ni. Jangan lupa masukkan dia punya washer yang dah dibekalkan sekali. Kita ketat sikit minyak supaya dia lebih licin dekat bahagian lubang tu. Slide in dia dan terus screw guys. Masukkan balik nut sebelah atas ni. Yang ni masa nak dapat fitment ni, korang kena jack sikit supaya dia sentuh atas ni, baru boleh masukkan dia punya. Selesai pasang absorber, kita keluarkan spring. Yang ni just umpil dia keluar. Jangan lupa untuk ambil balik getah OEM tu. Yang sebelah bawah ni, ni. Yang ini pun guna balik. Letak je balik sebelah bawah ni. Spring ni letak sini. Slide masuk atas. Jack sampai dia masuk balik kat tempat dia. Okay dah, stop. So ni pun dah lekat. Position dah cut. Kita masukkan skru balik atas dan lockkan balik. Sebelah bawah ni memang mencabar sikit. Sebabnya bila kau masuk sebelah sini pula lubang dia tak center. Yang ni semalam memang makan masa panjang. Saya pun dah hampir give up. Rupanya bila dah masuk sebelah sana, korang kena main dengan jack ni punya height. Kena main dengan jack ni punya height, turun naik dia sampailah lubang tu straight, baru tolak masuk. Hari ni tak sampai setengah jam settle lah absorber belakang. Sebenarnya benda ni simple je, tak adalah complicated. Dan GR ni best dia memang create kereta ni untuk buat dia jadi simple.
Diorang punya planning bila masuk rally ada berlaku mungkin failure dekat diorang punya sistem, mudah untuk driver dan juga co-pilot tu repair kalau perlu kan. Nak dia senang nak access, senang nak cabut. Memang easy punya kereta lah. Dia tak macam RX, tak macam Audi yang very complicated, menyusahkan kepala, over engineered bagi saya. Yang ini simple, still serve the purpose, senang nak maintain. So ni dia punya hasil. So kalau korang nak tukar absorber untuk GR Yaris ni, buat kat rumah je guys, tak hantar kedai. Senang je, perlu beli jack je satu dan juga stand, cukup. Kali ke bahagian depan pula. Untuk suspension depan, first kali kita kena access skru kat bawah getah ni. Cuma tempat ni agak sempit sikit, so kita tengah cek jalan sekejap. Tak ada jalan lain guys, memang tak boleh access skru ni. So nak tak nak kita kena cabut cover trim sebelah depan ni. Nak cabut dia first, cabut dulu wiper ni. Wiper ni guys nak buka ada cara dia. Start tadi rupanya korang kena tarik dia ke belakang macam saya buat. Kita buka wiper baru boleh buka trim depan ni. Kan tarik dia, tolak dulu, kemudian baru tarik dia. Ada satu klip, tengah ni pun ada satu klip. Slowly congkil dia, dengan tepi ni pun ada. Okay, lepas tu dah boleh tarik dah. Slowly tarik dia keluar sekeping guys. Tak depan ni saja, sebab yang kita nak access bolt ni. Bolt ni dengan bolt sana tu. Kita longgarkan skru ni. Kat sebelah sini ni ada satu ABS ni wire. Yang ini kita kena congkil pelan-pelan. Ini sensor untuk ABS Belakang ni ada satu clip yang pegang ABS wire dan juga brake line. Guys, Buka semua skru ni, ada dua skru besar yang pegang absorber ni guys. Kat sini sangat-sangat menduga iman. Saya hampir give up. Pack saya tu tak cukup kuat untuk loosekan skru ni. So saya perlu buat secara manual. Ni betul-betul ketat guys. Dalam sejarah saya repair kereta, ni lah skru paling ketat saya pernah buka. Pada dekat sejam berperang dengan skru ni guys, alhamdulillah berjaya. So kita longgarkan yang sebelah atas dan slowly boleh tarik absorber ni keluar. Akhirnya guys, berjaya. Kita campak ke tepi absorber original ni dan kita masukkan HKS kat dalam ni guys. Nak masukkan dia, kita reverse je balik apa yang kita buat tadi. Lock dulu dengan nut kat sebelah bawah ni. depan ni guys, kita kena guna balik factory punya rubber bush ni. Kena masuk kat ujung. Yes, macam ni. Lepas tu kena masukkan balik nut ni. Settle, ketatkan yang dalam. Lepas tu ketatkan yang sini pula, yang luar. Line ni korang kena masukkan dulu ABS wire sebelah belakang dia, cangkut ikut tempat dia. Kemudian yang untuk hold brake line ni sebelah luar. So, bila dapat fitment macam factory balik, just screw je. Sekali masukkan balik guys nut yang hold absorber ni kepada arm kat tayar ni. Ini memang kena top ikut spek. Sebab ni tadi nak buka pun seksa gila. So nak pasang pun kena make sure dia punya tok cukup. Selesai guys kita punya proses pasang suspension HKS ni. Sangat-sangat mencabar sebab skru yang kat sini ni, dia punya tok memang kuat gila. Mungkin dia pakai Loctite sekali. Jadi bila dia pakai Loctite tu, kau tengok ni apa dah jadi dengan saya punya tool. Semua bengkok. Dengan besi-besi ni pun jadi mangsa. Patah guys besi ni. Tengok ni sebelah sini. Nampak tu saya ompis panah. Korang bayangkan berapa kuatnya dia punya top. So far alhamdulillah semua settle. Cuma ni saya tak setting apa-apa lagi. Memang apa yang saya dapat itu yang saya letak. Nanti lepas dah potong arch semua, baru kita hantar untuk set up suspension. Untuk set up ni kita perlukan pakar yang tahu untuk calculate body roll, suspension travel, dia punya ketinggian tu semua kita akan tunggu pakar. So itu saya akan hantar. Itu pun saya tak cari lagi. Kalau korang tahu mana-mana, boleh beritahu saya guys. Tengok bersepah gila.
Macam-macam tu saya keluar tadi. Dengan penyapu-penyapu pun keluar. Nak buka nut tu. Belakang sebenarnya agak kompleks sebab ada dua part. Satu dia punya absorber dan spring. Tapi sebenarnya lebih mudah kalau compare dengan depan. Sebab depan ni problem dia agak cerewet sikit. Sebab kita kena buka cover ni. Lepas tu dia punya nut yang sangat ketat. Tapi dia tak banyak komponen. Dia just satu. Kita buat turun je dan terus masuk yang baru. Hari yang dinanti-nantikan telah pun tiba guys. Dalam proses untuk menyiapkan body kit Pandem GI Yaris ni, ini merupakan proses yang paling menyakitkan. Bukan untuk saya saja, menyakitkan untuk korang juga. Lagi-lagi pencinta kereta. Tak ramai yang sanggup untuk berkorban, untuk potong bahagian daripada kereta ni guys. Demi menjayakan dan merealisasikan visual body kit Pandem ni. So hari ni saya bersama dengan beberapa lagi rakan-rakan yang lain kumpul untuk menyaksikan proses yang sangat-sangat heavy ni. Terima kasih banyak kepada Narok, bukan orang yang bertanggungjawab menyempurnakan proses ini guys. Hari ini saya tak sanggup untuk melakukannya. So biarlah Narok yang menjalankan pembedahan ni guys. Macam korang tengok dalam video ni, yang ini kita start dengan bahagian belakang. Saya decide untuk tidak buat bentuk bulat. Saya buat keputusan untuk follow design Pandem body kit dan kita potong sebelah dalam dengan line yang sama. Untuk bahagian belakang, ada dua lapis besi. Satu kulit sebelah depan dan juga ada sebelah belakang. Yang sebelah belakang ni kita kena tinggalkan sikit sebab kita kena rapatkan dan welding untuk tutup dia punya gap antara besi tu. Untuk sebelah fender depan agak lebih mudah sebab dia cuma melibatkan satu lapisan sahaja. Proses yang sama kita ulang, marking dan cabut semua bahagian-bahagian cover sebelah dalam arch tayar ni. Barulah kita mula proses pemotongan body. Saya amat kagum guys dengan tangan Narok. Dia boleh pegang sebelah tangan lurus dia punya garisan semua. Kalau saya yang buat, saya rasa mungkin jadi tangga guys, berketak-ketak. Sekali jalan je guys dengan grinder saja. Saya bukan main dah beli geragaji yang Nakai pakai dekat dalam video-video projek-projek dia. Tapi last tak perlu pun. Narok kata lagi susah kalau pakai gaji tu. Tapi bila saya tengok dia pakai pun memang susah. Lagi lambat, lagi slow. Kalau pakai grinder ni untuk orang-orang expert macam Narok je lah boleh buat. Kalau orang biasa saya rasa tak mungkin boleh jadi. Kalau korang nak buat body kit sebenarnya, Narok ni dah ada bengkel. Korang boleh contact Narok sendiri. Ada banyak projek-projek yang dia boleh cover. Dan dia banyak ambil projek-projek yang heavy, auto show punya level. Okay guys, selesai untuk sebelah kiri, kita bergerak kepada sebelah kanan. Proses yang sama kita ulang. Saya masa hari berlakunya peristiwa ni, saya betul-betul sebenar terus terang saya cakap tak sanggup nak tengok guys. Bila dipotong, dikerat macam ini body kereta ni. Jadi saya serahkan segalanya pada Narok dan juga Mamat. Dia diorang yang tolong saya buat. So saya just menonton saja guys. Alhamdulillah semua proses berjalan dengan lancar. Dua-dua belah berjaya kita selesaikan dengan sangat baik. Terus terang saya beritahu kebanyakan daripada kami sendiri, Narok dan juga kawan-kawan kita yang lain tak pernah ada experience untuk buat benda ni. Semua orang dalam proses belajar, saya pun belajar. So sama-sama kita bereksperimen. Tapi Alhamdulillah semuanya berjalan lancar berdasarkan pengalaman dan juga ada ilmu masing-masing. Kita berjaya buat. Mungkin projek ni tak ramai yang support. Ada yang mungkin rasa agak ofensif, rasa terganggu dengan direction yang a bit radical, tidak seperti haluan-haluan biasa orang ambil. Jika ada mana-mana peminat-peminat pencinta kereta yang tersinggung dengan projek yang agak berat ini, saya mohon maaf guys. Mungkin kita ada cerita masing-masing, kita ada minat masing-masing, kita ada viewpoint masing-masing. Tapi saya hargai dan saya terima pendapat korang. Untuk saya, ini adalah satu projek yang sangat-sangat berbaloi. Ia merupakan sebahagian daripada art, sebahagian daripada transformasi dan juga sebahagian daripada perjalanan cerita dalam komiti guys. Juga saya dapat komen DM yang mengatakan yang kereta ni lepas ni tak ada value, kereta ni akan jadi sampah, kereta ni akan tak ada apa-apa nilai. Tapi untuk orang-orang yang ada pahaman berbeza, yang ada viewpoint berbeza, dia tak akan nampak barang ni sesuatu yang sampah guys. So saya harap kita punya scene kereta akan lebih meriah, lebih berani, lebih radikal. Cuma bukan modification yang berdasarkan katalog saja guys.
Thank you semua yang support daripada projek ni bermula. Dan projek ni belum berakhir lagi guys. Masih ada banyak proses yang kita akan lalui. Antaranya saya akan welding semula bahagian yang kita dah potong tu, kena cat balik. Dan yang last sekali kita akan wrap untuk tukar wajah keseluruhannya. Sekarang ni belum lagi siap, masih lagi raw, tapi dah hampir sempurna guys. Hari ni kita nak welding balik, nak jadikan dia, nak make good balik bagi dia cantik. Ni first time juga saya akan drive kereta ni keluar. Dah lepas 2 minggu lebih kurang, dengan setup suspension baru, tayar baru, body kit baru. So totally different beast, different mood, different feeling lepas ni untuk drive dia. Dah tak macam masa standard. Yang paling penting depan nak kena jaga. Sebab sekarang ni belum lagi turun habis absorber tu. Gap depan tu dengan lantai tu dah sama lebih kurang Arik saya guys. Saya ukur semalam, sama gap dengan Arik. Tapi Arik sekurang-kurang ni tak panjang ke depan macam ni. Yang ini macam mana nak turun kalau jalan yang jenis masuk parking semua, saya rasa tak lepas ni. Jom kita gerak guys. Sampai guys, saya kat Seremban 2. So ni dia Lai dan bawa naik kereta ni ke atas. Aduh, sakitnya guys. Dah agak dah, saya dah ukur dah. Memang saya dah agak yang skirting depan ni akan mencipta masalah baru guys. Mana nak masuk parking, nak masuk tempat-tempat tinggi depan ni. Sebab tu kadang-kadang standard tu lebih indah guys. Tapi bak kata pepatah, tanpa ada kesakitan tiadalah kecantikan. Macam perempuan juga pakai high heel, kita lelaki tengok seksa, tapi bagi diorang itulah yang menarik. Samalah kalau lelaki main kereta ni. So ni owner dia guys Lai. So tahniah Lai akhirnya dah buka kedai sendiri guys. So korang kalau thank you. Kalau kau nak check exhaust guys, kat sini ada macam-macam, kau boleh pilih. Dia punya welding memang lawa gila. Dulu kalau kau nak tahu Arik saya, e-bob punya kereta, exhaust setup dia semua Lai yang buat. Ni tangan dia. Dulu Arik tu kalau tak ada Lai tak jadi guys. Semua piping custom Audi Arik tu tangan dia yang buat. Sebab tu saya sanggup datang daripada Bangi ni jumpa dia, sebab saya percaya tangan dia je yang boleh buat dan kena dengan saya punya spec guys. So kalau korang dekat ini Lai, dekat Negeri Sembilan, dekat Seremban 2 lah, Plazo. Ya. Kalau nak Waze, apa nama dia? Waze S2 Hype Plazo. S2 Hype Plazo. Lama-lama boleh tampal saya punya kedai punya nama Artwork. Ada tadi aku dah exhaust, aku dah try tadi ada. Artwork Exhaust Specialist. Itu nama kedai ni nombor telefon Lai. Kau boleh contact dia dulu untuk buat appointment guys. First kali sebelum kita welding, kita kena buka balik tayar, buka balik body kit. Kita sedang berfikir macam mana kita nak welding tempat ni. Yang paling teruk kat lubang dalam tu guys, kau boleh nampak ada speaker daripada dalam pun boleh nampak. Ini kalau kau tak tutup, buka lagu orang sebelah pun boleh dengar guys. Lepas berfikir guys, Lai advice untuk kita potong dia sikit dan lipat dia masuk ke dalam. Kita klepetkan dia ke dalam. Lepas tu baru kita tap welding daripada atas. Sebelum start welding, kita kena buang cat dekat bahagian ujung ni supaya welding tu nanti melekat. Dan kita mulakan dengan tap yang pertama dari sebelah belakang. Ini pun kena buat slow-slow sebab kalau kuat sangat pun boleh buat berlubang, dia tak lekat. Ini memang expert yang boleh buat. Kalau buat welding ni saya render awal-awal guys. Dan cahaya terang dengan bunyi dia pun saya dah risau dah. Boleh kita ketuk dia daripada bawah supaya dia lepat dengan body. Dia dah rapat dengan body, baru kita welding sikit. Lai ni pun dah ada experience kerja dekat bodywork sebelum ni. Dia pun pernah buat body. Sekarang dia dah buka kedai exhaust dia sendiri. Siap pasang 200 Ya, siap pasang 200. Ni semua kereta boleh pakai Semua kereta boleh pakai lah. Kalau macam lain sikit kereta mau tanpa piping itu lain. Oh, okey. Ini consider straight flow ni? Straight flow ya, Straight betul. flow lah. Kalau S-Flow? Oh, ni pun regu juga. Oh, tu S-Flow tu? Ya, Oh, S-Flow pun boleh lah. Semua S-Flow sana. Oh, okey. S-Flow sama satu harga 450. Oh, ni tu 450 untuk S-Flow? Untuk Okay, S-Flow. nice. Okay guys, kalau korang check exhaust, ni antara exhaust yang paling viral sekarang ni. Regu Lai tengah buat promotion kat sini. So korang boleh bincang dengan dia, boleh cerita dengan dia nanti. Kita move ke bahagian yang corner ni. Dekat sini agak sedikit mencabar sebab ruang dia besar jauh daripada body asal tu. Ini tempat yang paling penting sebab dia expose dan belakang tu terus body dan speaker kereta guys. So sama juga kita potong-potong sikit-sikit dan kita start ketuk hammering
sampai dia lekat. Dan gap kecil-kecil ni kita kena tutup. Pakai balik besi asal yang kita buang tu, potong kecil-kecil, tampal balik dekat gap kita slice tadi tu. Tidak, kawasan-kawasan ni akan masuk air. Tak selesai masalah. Kita kena tutup dia supaya dia lebih kemas dan protect body sebelah dalam. Tapi guys, masa ni tiba-tiba asap keluar guys daripada dalam kereta. Orang berpeluh 2 pucat lesi guys. Buka pintu kereta dan tarik trim speaker tepi ni. Rupanya ada api dan asap tu datang daripada span ni. Orang pun tak perasan span ni ada. Aku tak tahu kenapa Toyota letak span basuh pinggan kat dalam body ni guys. Tapi Alhamdulillah kita orang sempat siram air dan tak ada apa-apa serius berlaku. Saya nak beritahu korang, benda ni kalau korang nak buat projek, nak welding body, kena hati-hati. Dalam kereta tu ada macam-macam benda yang kita tak nampak dia orang selit-selit. Bila welding ni, api ni dia mengecil-kecil. Mengecil tu dia boleh jatuh dekat bahagian-bahagian yang mudah terbakar. Selesai proses welding, kita trim balik bahagian-bahagian yang terlebih tu, potong balik dan pakai sander untuk sand balik dekat spot-spot welding yang dah dibuat sebelum ni. Tapi proses ni sebenarnya belum berakhir lagi guys. Masih perlukan bodywork, perlukan simen, kita perlu cat semula. Kalau kita biarkan kawasan ni macam ni, confirm akan karat. Sebab bahagian besi ni dah expose. Lepas berbincang dengan Lai dan juga beberapa pakar-pakar yang lain, bodywork dan juga cat untuk bahagian ni wajib. Tak boleh skip dan kita kena hantar untuk bodywork lepas ni. Selepas selesai sebelah kiri, kita gerak ke sebelah kanan pula. Ini prosesnya lebih cepat sebab experience sebelah kiri tadi dah membantu kita untuk finishkan dia lebih cepat dan lebih senang. Jadi inilah hasil dia guys. Kita dah jahit balik luka-luka semalam. Walaupun bentuknya belum lagi sempurna. Next kita akan hantar untuk kita simen balik dan cat semula elok-elok guys. Termasuk sebelah dalam ni. Sebelah dalam ni masih ada lubang halus-halus lagi. Selesai, kita masukkan tayar semula dan kita pasangkan balik body kit guys. Terima kasih banyak pada Lai yang sanggup melayan saya satu hari ni. Sekali lagi Lai, saya ucapkan tahniah atas pembukaan bengkel exhaust baru beliau. Kepada semua yang menonton video ni, lagi-lagi yang berdekatan dengan nilai Negeri Sembilan, korang boleh datang dekat bengkel Lai terus. Appointment korang sekarang untuk set up exhaust korang. Saya memang recommend sangat-sangat. Harga dia pun murah, kerja dia pun cantik guys. Max Racing pun ada kat sini. Exhaust je hari-hari saya ni, saya pakai Max Racing. So Lai antara authorized reseller untuk Max Racing guys. GI Yaris pun boleh contact Lai untuk dapatkan Max Racing setup. So saya dah cabut kan semua body kit dia semula. Dan kita akan hantar untuk bodywork. Sebab tak sempat tu saya record proses saya cabut body kit ni. Sebab sekejap je, tak sampai sejam kot. Senang je guys nak cabut dia. Buka semua skru dan kita tanggalkan part by part. Tapi bila tengok sekali imbas lawa juga setup macam ni. Apa saya akan buat guys, kita akan simenkan balik kawasan kita welding ni. Kita akan letakkan fiber dan juga kita akan kemaskan kawasan-kawasan yang kita dah potong ni supaya nak elakkan kawasan ni berkarat. Kita nak tampal lubang-lubang yang masih ada lagi supaya air tak masuk bahagian dalam. Untuk body kit saya dah masukkan semua dekat dalam Vanfire ni guys. Kita akan bawa sekali dekat sana untuk Abang Rosli daripada Kayang Empire buat body work dulu. Sebab fiber ni walaupun nampak dia smooth, tapi masih ada kawasan-kawasan yang tak rata, masih ada gelombang-gelombang lagi. Kita akan buat dia betul-betul smooth, cantik, licin. Untuk proses semua ni saya hantar pada Abang Rosli daripada Kayang Empire. Beliau juga orang yang bertanggungjawab untuk cat Mini Cooper sebelum ni. Korang follow video yang saya upload sebelum ni, jadi korang tahu macam mana hasil tangan beliau. Guys, kita naik towing hantar ke sana. Your eyes, they're all over me. Don't be shy, take control of me. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, I get it, I'm a badness. Give me the badness, bring sweetie badness. Towing pun dah sampai, kita kasih turun dulu guys. Bila saya tengok 2-3 kali, body kit tak ada, tayar terkeluar macam ni. Nampak style lah guys. Macam kereta off-road versi mini. Jahat weh. So inilah dia Abang Rosli, owner kepada Kayang Empire. Saya pesan dekat dia guys, siapa yang tunjuk TikTok saya, dia akan bagi special price. So korang cepat nak cat kereta, nak raya ni, mai sini guys. Inilah body kitnya. Selepas kita susunkan, saya dah pecah-pecahkan juga untuk smaller part supaya senang untuk diorang buat bodywork. Sebelum kita decide untuk masukkan warna, banyak bodywork yang perlu kita selesaikan dahulu. Kita akan tengok hasil tangan diorang. Proses ni kita jangka akan mengambil masa lebih kurang 1 minggu. Lepas tu baru kita akan masukkan balik body kit ni semua. Dan kali ni kita akan skrukan terus. Menen dah.
Tak ada cabut-cabut lagi dah. Saya buat keputusan untuk cat ni guys lepas saya refer pakar-pakar. Dan diorang nasihatkan saya untuk cat dan juga buat balik bodywork tempat yang kita dah potong tu. Untuk mengelakkan bahagian tu karat dan juga untuk preserve kawasan tu dalam jangka masa yang lebih lama. Buat keputusan untuk saya kekalkan dan follow warna body kereta ni. Warna dia cantik guys. Dia macam candy-candy sikit. Dia bukan merah solid. Kita akan tengok lepas ni hasil dia macam mana. Orang yang racun saya suruh masuk colour ni dah berjaya guys. So hari ni diorang tengah tembak colour dan tengah masuk lika untuk body kit ni. Masuk colour ni baru diorang akan polish dan buat finishing. Kita tengok body pula. Untuk body pun diorang dah masukkan colour. Belah depan belum lagi. Mungkin hari ni diorang buatkan. Dan belakang ni yang buatkan saya betul-betul impress guys. Malah Abang Rosli update saya. Dia dah simen dan juga dah tampal lubang-lubang yang kita nampak sebelum ni. Ini saya sampai kat kedai dia. Dah masuk warna dah guys. Apa saya boleh cakap dengan korang guys. Saya memang puas hati gila. Macam factory balik. Macam tak potong pun kawasan ni. Guys, kalau korang tengok Jepun punya video pun tak ada buat level ni. Serius. Dia orang banyak-banyak potong lipat je. Ini kalau kau tengok, weh, betul tak nampak body dipotong. Kalau orang tak tahu, tak ingat dan tak tahu pun bahagian ni dipotong sebelum ni guys. Kita welding, kita sambungkan dia balik jadi sebiji macam sebelum ni guys. Dan dia orang ketuk balik, betul-betul dipis macam fender ori balik. Hasil yang saya bayangkan. Saya memang tak nak lipat-lipat tu, gam-gam tu. Korang tengok Nakai buat Porsche, diorang setakat lipat je guys. Porsche pun diorang lipat. Saya awal-awal saya dah plan. Memang saya takkan buat macam tu. Macam bungkus sushi dia buat. Saya buat macam ni, mungkin tak tidur guys. Bapak buruk. Walaupun saya memang sangat puas hati dengan hasil yang saya dapat ni guys. Jadi, kalau korang kat luar sana tu nak buat body kit, nak buat pendem, buat terus macam ni. Jangan lipat-lipat, jangan simpan-simpan. Sebab walau macam mana sekalipun kita, kalau korang tak treat betul-betul kawasan yang korang potong ni, mesti akan berkarat. Ini besi, bukan aluminium. So, kita tak boleh expect dia boleh tahan lepas kita buang protection dia. Jadi, lepas kita potong, kita dah buang protection dia, nak tak nak, kita kena treat dia balik. Kita kena repair dia balik, ketuk dan buat anti-rust dan juga cat guys. Anti-rust. Macam tar So dia akan protect bahagian bawah ni. Kat tempat-tempat yang kita dah welding tu, dah tampal balik tempat ni. Dia air dah tak akan masuk dan karat pun dah tak akan boleh hidup kat sini guys. So ni Abang Rosli pun dah ketuk balik ke atas. So dia jadi macam smooth balik macam baru guys. Ini saya nak buat satu benda yang saya terlepas pandang. Kita dah jalan baru perasan yang dekat dashboard tu dia tulis TPMS malfunction. So baru saya teringat yang GR Yaris ni dia datang dengan TPMS tau. So setiap tayar dia ada TPMS punya sistem. Benda ni saya lupa nak transfer ke rim baru. Jadi sekarang ni saya kat kedai tayar dan saya kena buka balik. Kita kena guna balik yang original punya buff guard ni, tak boleh pakai yang aftermarket. Dan kita kena bawa sekali dia punya sensor pergi ke sana. Dan saya nak beritahu korang guys DBS punya rim ni memang impressive guys. Ringan gila guys. Ni tak silap saya dalam 8 kilo satu biji. Yang request dengan saya nak beli rim ni tapi tak nak beli tayar. Jadi saya pisahkan dia siap-siap. Jadi kalau korang yang berminat nak rim ni boleh roger guys. 2, 25, 40, 18. So tayar ni masih tebal lagi, ada lebih kurang 50-60% lagi. Yang ini Pilot Sport 4S. So ni untuk performance punya tayar lah. Kalau siapa yang berminat dengan saiz ni boleh roger saya. Saya ni kena buka hati-hati sebab dia senang patah. Dia guys, tayar pressure monitoring system untuk GR Yaris. Untuk rim baru diorang kena buka balik tayar tu sebab nak masukkan balik sensor ni. Kawasan dia agak sempit, so memang kena buka. Tik kat sana diorang buat kat sini betul-betul hati-hati. Rim saya pun tak ada calar dan diorang lap elok-elok. Lepas siap pasang semua sensor, kita bawa balik ke Kayang Empire. Saya sampai ni diorang tengah set up untuk cat belah depan. Diorang tengah masking kawasan nak kena sembuh tu. InsyaAllah besok akan siap. Korang tunggu update saya. Saya akan bawa peralatan-peralatan untuk pasang balik body kit dan kita siapkan kat sini guys. Siap dah. Ni hasil dia. Oh ni pun dah cat dah. Ni semua dah settle dah ni. Ni guys. Ni dia punya tempat yang kita potong tu. Dah cat balik. Jadi kita dah matikan besi tu supaya tak karat lah. So sekarang ni kita nak masuk body kit guys. Body kit ni kita kena masukkan balik dekat body ni, bahagian yang besar-besar ni. Sebabnya Abang Rosli and the team dia nak polish. Dia nak polish ni
Selamat polish dekat body sebab takut kalau pressure lebih sangat, fiber ni boleh patah atau pecah. Ada juga komen-komen yang sebelum ni kata kenapa banyak sangat efek kulit limau. Memanglah guys, video yang korang tengok sebelum tu baru masuk colour, baru masuk lika, belum polish, belum potong lagi. Saya dulu pun tak tahu guys, tapi sekarang baru saya faham. Lepas diorang cat, rupanya diorang akan polish, potong dulu clear tu sampai dapat macam ni guys, permukaan crystal clear kaca. Kalau ada bahagian-bahagian yang terlebih tu, dia akan gosok dulu pakai kertas pasir halus. So, akhirnya selepas beberapa jam bertungku lumus, waktu sekarang ni lebih kurang pukul 9 malam, 8 malam, selesai dah. Semua body kit dah polish, dah masuk, dah pasang. Abang Rossi basuh sikit guys. Dan inilah hasil. Guys, ni hasil dia selepas beberapa minggu bertungku lumus berfikir untuk siapkan kereta ni. Alhamdulillah guys, berjaya juga akhirnya. Terima kasih kepada semua yang terlibat yang membantu, korang yang support projek ni guys. So ni lah last dia punya look dia. Sikit lagi saya akan settlekan, mungkin untuk lowerkan dia sikit. Saya pun tak sangka guys, dia punya hasil dia sangat-sangat memuaskan guys. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang support projek ni daripada awal sehinggalah akhirnya berjaya direalisasikan macam depan ni guys. Ada lagi yang saya akan buat guys, so korang jangan lupa follow, like, komen dan share guys. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.